Personal finance, jujurlah aku bercakap skill paling penting yang kau boleh belajar dalam hidup kau. Even benda ni tak diajar dekat sekolah pun. Sebab kalau kau dah besar, kau zero ilmu finance, kau akan susah nak beli rumah, kau akan susah nak simpan duit, kau akan susah setiap bulan sebab duit kau habis bayar dekat hutang saja. Dan kau akan rasa macam kau ketinggalan nak compare dengan orang lain. Semua benda macam tak jadilah dalam hidup kau sebab kau tak ada ilmu finance saja. Tapi kalaulah kau ada basic ilmu finance saja, kau boleh ubah hidup kau 180 darjah. Dan aku boleh bagi tahu kau benda ni dengan confidentnya, kau still ada masa lagi. Kau boleh ubah hidup kau, ubah finance kau kalau kau komit untuk 7 hari dan buat 4 step mudah yang aku akan cakap ni. Dan step pertama, easy gila, kau kena tahu kau berdiri dekat mana sekarang. Okey, apa yang aku masukkan bukan dekat rumah, okey, bukan dekat tandas ke apa, tapi dekat mana kau berdiri financially. Apa aset kau, apa hutang kau, berapa income kau sebulan, berapa yang kau belanja sebulan. So basically net worth kau lah, nilai kau. Supaya kau boleh tahu dalam lumba lari ni kau nombor berapa. And nak kira net worth ni senang gila, kau just ambil aset kau tolak dengan hutang kau. Tak tahu lagi, okey, ambil pen, ambil kertas sekarang ataupun buka notepad kau, kita akan kira sama-sama, okey? Okey, first kali dalam kira net worth kau senang sangat, iaitu tahu dulu berapa aset yang kau ada. Ini termasuk cash dalam bank, KWSP kau, berapa nilai investment kau sekarang, contohnya macam emas kau, ASB, nilai-nilai saham kau sekarang berapa. And then kau kena tahu juga nilai aset tetap kau, contohnya macam rumah, kalau kau ada rumah, harga pasaran rumah tu sekarang berapa, okey, masukkan dalam kiraan aset ni juga. Atau kalau kau ada kereta, masukkan nilai harga kereta tu pada hari ni juga, okey. And then gabung semua nombor ni, and then tolak pula dengan hutang yang kau ada. Ni termasuklah balance loan rumah kau, okey, personal loan yang kau ada, SP letter, hutang kredit kad, tolak dengan semua hutang ni. And then kau akan dapat satu nombor. And kalau nombor tu positif, bermakna net worth kau bagus. Sebab kalau net worth positif ni, meaning kalau kau terdesak nak hidup bebas hutang, kau boleh jual semua aset kau dan kau boleh hidup bebas hutang bila-bila masa. Tapi kalau nombor ni negatif, malang sekali aku bercakap, kau macam ketinggalan sikit lah. Tapi still, kau boleh ubah benda ni dengan buat 3 steps lagi yang aku akan cakap. Alright, moving on kepada step yang kedua pula. Gerakkan duit kau, jangan bagi dia duduk dekat satu tempat saja. Dan bila aku cakap macam ni, maksud aku adalah pindahkan duit kau dekat tempat yang boleh bagi return untuk duit yang kau ada sekarang. Ingat tak? Cash yang kau ada dalam bank tadi. Okay, cash tu tengah buat apa sekarang? Tak buat apa-apa kan? Dia tengah tunggu untuk di-spend saja. So, apa kata, instead of tunggu duit tu di-spend saja and duit tu bagi habuk dekat kau, letaklah dekat tempat yang boleh bagi return. So, at least, by the time kau nak spend duit tu, dia dah earn sedikit duit lagi. And ada banyak tempat yang kau boleh simpan duit kau ni. Okay, tapi yang paling aku favourite adalah Versa lah. Dan aku sendiri dah pernah simpan RM10,000 dalam Versa dalam masa setahun saja. So aku tahu betapa bagusnya Versa ni. Versa kan, kalau kau simpan duit dalam tu, dia bukan saja akan bagi almost daily return untuk duit yang kau simpan tu, tapi aku perasan juga kalau aku simpan duit dalam tu, aku kurang sikit belanja duit aku. Dan aku tengok-tengok yang aku baca-baca sikit, oh rupanya ni cumalah psikologi manusia saja. Sebab bila aku tak nampak duit tu dalam bank, aku fikir, oh aku tak ada duit. So dia refer balik kepada satu phrase yang aku suka lah. Out of sight, out of mind. Dia simple, tapi aku bercakap dia menjadi jugalah. So kalau kau cari tempat yang bagus untuk kau simpan duit lebihan yang kau ada dan kau nak maksimalkan return untuk setiap sen duit yang kau ada tu, kau boleh pilih Versa. Kau boleh simpan serendah RM100. And kalau kau guna kod aku Versay, VERSAAY, kau akan dapat lagi extra RM10. So kau basically dah untung 10% bila kau guna Versa dan juga guna kod aku. Hebat tak hebat? Alright, sekarang kau dah tahu berapa net worth kau dah ada tempat saving yang solid. Now, apa yang kau nak tahu pula adalah berapa perbelanjaan harian kau. Berapa yang kau spend untuk minyak, berapa yang kau spend untuk makanan, berapa yang kau spend untuk bayar hutang. Dan kalau kau tak ada jawapan untuk benda-benda ni semua, aku nak kau list outkan sekarang. Ambil kertas kau, okay?
ambil je bodoh-bodoh dan then kau list out kan berapa yang kau rasa kau spend setiap bulan untuk benda-benda yang penting ni. Makanan, minyak, berapa maintenance kereta, berapa yang kau bayar untuk hutang. List out kan benda ni dalam kertas tu, lipat kertas tu and then masukkan bawah meja kau. Okay? Lepas tu, apa yang aku nak kau buat pula adalah download app Tracker, okay? Tracker Finance tu dalam Play Store atau Google App Store, and then kau track pembelanjaan harian kau. Track satu-satu. Aku tak nak kau terlepas walaupun 1 sen. Dan lepas cukup sebulan, aku nak kau keluarkan kertas tadi yang kau dah simpan tadi tu, buka kertas tu and compare satu-satu setiap kategori yang kau dah spend. Kalau dia lari, maknanya memang kau tak pandai jaga duit. Dan selama ni, duit kau dah banyak bocor dekat tempat lain. So, kau kena fix benda ni, simple saja dengan buat bajet bulanan. Aku ada banyak video pasal bajet bulanan yang aku dah buat dulu. Ada 50, 30, 20 budgeting. Okay, video tu agak menarik and simple untuk orang yang baru start. Ataupun kau boleh buat bajet yang sangat-sangat efisien, iaitu zero based budget. Yang ni pun agak on top juga kalau kau nak start. Tapi yang pentingnya dekat sini bukan jenis bajet yang kau boleh. Aku just nak kau ada satu bajet saja supaya kau dapat tahu dan kau boleh tengok dengan mata kau sendiri berapa yang kau spend untuk setiap barang tu. Dan strategi ni aku bercakap akan jadi 200 kali ganda lagi senang bila kau dah tahu spending habit kau, sebab kau akan dapat pinpoint dekat mana kau overspend. Kategori mana, oh makanan aku terlebih spend. So boleh kurangkan dengan strategi yang kau akan buat. Dan kalau kau keep track spending kau setiap bulan, over time kau akan improve walaupun slow. Tak apa, 10% bulan ni, 10% bulan ni, 5% bulan tu, setahun kau dah improve 120%. And bagi tahu aku, benda ni tak akan pusing kau punya financial 180 darjah. So kalau kau nak start buat bajet, kau boleh start dengan 50, 30, 20 bajet. Yang tu paling senang aku ada sekarang. Tapi as you improve, kau boleh up lagi bajet kau kepada zero based budgeting. Semua video aku dah buat, kau boleh check it out lepas video ni. Alright. Tapi sebelum kita end video ni, aku nak bawa kau ke step keempat pula. Yang ni aku rasa step paling susah, iaitu aku nak kau berhenti lari daripada masalah. Kalau kau asyik lari je daripada masalah kau, kau tak akan boleh betulkan silap yang kau dah buat tu. Okay, sekat sini guna logik je. So, tak perlu malu, just mengaku saja kau dah up. Sebab at one point, semua orang pun pernah financially. So, kau bukan seorang diri dekat sini. Jadi kalau kau ni seorang jenis yang takut nak tengok berapa balance dalam bank kau, asyik abaikan hutang-hutang kau, ataupun asyik cakap nantilah kalau orang tanya pasal saving, tapi at the same time jealous tengok orang lain beli ni, beli tu, ada better life daripada kau, kau kena ubah mindset kau dan buat semua 4 benda ni. And kalau kau buat semua 4 benda ni, aku garanti financial kau akan smooth. Kau akan mula start saving duit, kau akan mula bayar hutang kau sampai habis, and at one point kau akan mula simpan duit kau untuk buat deposit rumah. Plan aku dah set up untuk kau. So apa yang aku nak kau buat sekarang adalah ambil first step saja. Okay guys, aku rasa itu je lah kot untuk video kali ni. Kalau kau ada apa-apa soalan pasal finance, kau boleh tanya dalam ruangan komen dekat bawah. Kalau aku tak jawab, orang lain akan jawab untuk aku. Okay? Dan kalau kau ada hutang yang banyak, kau boleh check out video aku macam mana nak settlekan hutang dengan senang guna snowball debt method. Okay? Yang ni aku recommend untuk kau tengok. Dan macam biasa, kalau kau suka video ni, boleh like ataupun subscribe channel aku sebab aku cuba nak target 100k subscriber tahun ni. So please bantu aku. Okay guys, thank you for watching and I'll see you in the next video.